Hello, Assalamualaikum semua. Okey, sebagaimana saya janjikan, hari ini adalah video penuh resipi coklat moist cake. Ikuti hingga akhir ya. Okey, pertama sekali kita blender semua bahan-bahan ni. Minyak jagung, susu cair, gula dan juga serbuk koko. Blender semua ni Pertama sekali kita masukkan satu cawan minyak. Ukuran ni mesti sama ya. Misalnya satu cawan ni, kita mesti semua satu cawan ukuran tu ya. Ukuran ni juga ya. Kemudian satu cawan susu cair. Okey, kemudian satu cawan gula. Okey, kemudian 2 sudu makan serbuk koko. 2. Blender hingga bercampur ya. Okey, kita dah blender ya. Dia punya struktur dia macam ni ya, pekat ya. Nampak tak? Pekat sangat. Kita asingkan satu cawan ni untuk topping ya. Topping nanti, satu cawan je. Ukuran sama juga cawan tadi tu ya. Okey, dah sudah. Okey, di dalam mangkuk lain ni kita masukkan lebihan yang kita dah blender tadi. Masukkan semua. Ini semua habiskan ya. Tak boleh tinggal ya. Okey, kita masukkan telur. Kacau. Kacau hingga sebati ya. Masukkan garam. Masukkan vanila 1 sudu makan ya. Masukkan serbuk kopi ni ya. Okey. Dia rasa dia lagi sedap kalau kita masuk kopi ya. Okey, kacau. Okey, kemudian kita nak masukkan tepung ya. Okey, kita nak masukkan ukuran sama satu cawan tepung gandum. Okey. Dan satu sudu makan baking powder ya. Nampak tak? Ni. Saya gunakan yang ni ya, baking powder ni. Kemudian kita ayak. Okey, dah ayak, kita gaul dengan spatula ya. Gaul dengan spatula. Gaul serata ya. Okey, begini ya, kita dah dapat kita punya adunan kita begini. Kita nak masuk ke dalam loyang dan kita nak bakar ya. Adunan dia macam ni ya. Masuk tu dia. Okey. Okey, masuk dalam oven. Suhu oven adalah 160 lebih kurang 35 minit atau terpulang pada oven sendiri ya. Okey, dah masak ya kita punya kek. Nampak tak? Cantik sangat. Okey, kita curahkan kita punya filling yang kita dah asingkan terlebih dahulu tadi. Curah je kat atas dia macam ni ya. Okey, habiskan semua. Tuanglah semua ya. Memang khas untuk dia ya. Kita memang asingkan satu cawan untuk filling ya. Untuk filling, dan lepas kek masak baru kita letakkan filling ni ya. Okey, nampak cantik sangat kan? Sangat-sangat coklat ya. Okey, kita potongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik sangat ya. Okey, kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik sangat ya. Lembut sangat kek dia dan moist ya. Nampak tak? Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencoba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye. Sedapnya.